Assalamualaikum, nama saya Dolah. Hari ni saya nak buat social eksperimen untuk melihat perbezaan minda Gen Y dengan Gen Z untuk berfikir, iaitu tentang ataupun sekarang kita kan dalam kemerdekaan. Jadi kita tanya diorang soalan-soalan tentang merdeka. Diorang tahu atau tak tahu. Okey, mulakan dengan pantun. Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi jiwa yang merdeka, minda yang bebas dan hati yang cinta pada tanah air. Okey, kita akan tanya. Alamak, kita dah jumpa Gen Z yang sebenar. Kita dah jumpa Gen Z yang sebenar. Kita akan tanya. Assalamualaikum. Nama saya Selangor, Tuan Medan. Okey, kan bulan kemerdekaan. Saya nak tanya soalan sedikit sebanyak lah tentang kemerdekaan yang anda tahu lah. Okey. Saya tahu. Yang tahu. Jangan tak tahulah. Okey. Soalan pertama yang simple. Warna baju Perdana Menteri pertama semasa laungan kemerdekaan di Dataran Merdeka. Stadium Merdeka. Okey, saya nak tanya satu soalan je. Color apa yang dipakai? Baju. Mana tahu. Dah hitam putih masa tu. Jawapan ni? Jawapan putih. Okey. Soalan pertama dia jawab putih. Okey. Soalan kedua, saya nak tanya berapakah bilangan orang pada laungan kemerdekaan tersebut? Ramai. Tak dikira lah kan. Tak tahu. Betul. Berapa anggaran dalam 100,000. 100,000. Gen Z menjawab 100,000. Okey. Kita akan tanya, siapakah bapa kemodenan? Okey, saya tahu. Jafar On. Dia jawab Jafar On. Okey. Ada pemikiran Gen Z Okey. Kalau lah sekarang kan diberi RM1, apakah encik nak buat dalam RM1 tu? Saya sedekah kat masjid surau kan. Betul lah. Okey, soalan terakhir yang saya boleh bagi kat encik, iaitu pada masa darjah 3, berapakah wang saku yang dibawa ke sekolah? Masa tu saya dapat dalam RM3. RM3. Apa je yang buat? Air. Lagi? Saya tak makan kat kantin. Saya makan beli kat luar? Dah habis sekolah pun saya beli. Jadi wang saku tu habis kat sekolah ke? Habis. RM3 habis. Memang habis. Macam dulu masa darjah 3 tu, wang saku RM3 tu cukup ke tak cukup? Bagi saya cukup lah. Tak ada. Boleh lah cukup aku makan. Okey. Kenyang. Okey, terima kasih. Gen Z. Okey. Saya dah tanya satu orang Gen Z Okey. Sekarang kita nak cari Gen Z lagi. Saya cari Gen Z lagi Gen Z. Assalamualaikum. Saya dah jumpa dah. Okey. Jangan lari. Okey. Saya dah jumpa Gen Z yang sebenar. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey. Nama encik apa? Abel. Saya Encik Abel. Tu je lah nak apa? Okey. Saya sekarang kan orang kata bulan kemerdekaan kan? Bulan kemerdekaan. Jadi saya nak tanya saya nak tanya sedikit sebanyak soalan lah tentang kemerdekaan. Saya tak tahu lah. Okey. Saya nak tanya Cik Abel. Soalan pertama, warna pakaian yang dipakai Perdana Menteri pertama semasa laungan? Warna kuning. Warna kuning. Okey. Soalan kedua, berapakah bilangan orang yang datang ke Stadium Merdeka? Cik Abel boleh diam? 14,000. 14,000. Okey, soalan ketiga. Okey. Siapakah bapa kemodenan? Siapakah bapa kemodenan? Dr. Tun Mahathir. Okey. Waktu sekarang kalau diberi RM1, apa yang Cik Abel nak buat? Saya akan sedekahkan ke masjid. Okey, sama. Kita soalan Gen Z jawapan sama Okey, soalan terakhir. Sewaktu darjah 3, berapakah wang saku
Cik Abel bawa ke sekolah? Saya hanya bawa RM1 saja ke sekolah. Ya, itulah. RM1 tu Cik Abel buat apa? RM1 tu saya akan beli makanan seperti keropok leko dan juga air. Itu saja. Kira wang saku yang dibawa tu cukup ataupun cukup. kira zaman Cik Abel tu cukup tak duit wang saku yang dibawa tu? Bagi saya bersyukurlah apa yang ada kan. So saya guna je lah apa yang ada. Itu je yang saya mampu. Okey. Kita dah jumpa. Okey. Okey. Kita akan cari seorang lagi Gen Z. Okey. Assalamualaikum. Asal kat sini? Waalaikumsalam. Saya nak tanya, boleh ke sekarang kan bulan kemerdekaan. Jadi saya nak tanya pendapat Gen Z lah kan. Soalan-soalan yang saya beri tu. Boleh ke saya nak tanya soalan-soalan sedikit? Okey. Soalan pertama, warna pakaian Perdana Menteri pertama semasa laungan warna apakah? Putih. Putih. Okey, soalan kedua. Berapa ramaikah orang di Stadium Merdeka semasa laungan Merdeka tersebut? Sudah banyak lah, lebih daripada 1. Lebih daripada seorang. Anggaran? 500 ke atas. Okey, soalan ketiga. Siapakah bapa kemodenan? Ya ke? Mahathir. Apa? Okay. Okey, kita akan tanya. Saya lupa nak perkenalkan nama Nama saya Intan Nur Kamarina. Okey, kalau sekarang diberi wang RM1, apakah cik nak buat? RM1. Kalau untuk makan nasi tu tak cukup. Kalau RM1 sekarang, apa yang sesuai? Roti. RM1 tak cukup sekarang. Okey, soalan terakhir. Saya akan tanya soalan terakhir kepada Cik Kamarina tadi. Okey. Sewaktu darjah 3, berapakah wang saku? Berapa ringgit wang saku yang dibawa ke sekolah? RM5. RM5 ke atas. Okay, kalau macam dulu time rehat kadang-kadang makan, kadang-kadang tak. So kalau hari tak makan tu bolehlah simpan. Kalau hari makan tu mungkin akan guna RM3-4 macam tu. Kira ada wang lebihan lah. Ada, betul simpan lah. Okey, kita dah temu bual ataupun dah tanya soalan kepada Gen Z. Jadi sekarang kita nak berbalik pula. Kita nak cari pula Gen Y. Kita akan tanya soalan kepada Gen Y, okey? Okey, jom let's go. Saya